Hello guys dan Assalamualaikum, kembali lagi ke Barau. Jadi kita akan bermain Mega Mansion ini lagi. Taklah, masa itu main Minecraft je. Semalam main Minecraft je. Ni hari ni nak buat apa? Jadi korang boleh tengok leaderboard. Leaderboard sekarang sudah diubah-ubah cuy. What the heck. Dan korang boleh tengok richest player dia lagi teruk daripada itu. 2 trilion, ada 1 trilion, sampai ke top 7 dah 1 trilion. Lepas tu dah top 8 dah 8,000 bilion, 800 bilion. Ni sampai top 60, top 60. Korang boleh tengok lah, 142 bilion dari top 60. Jadi sebelum tu korang like and subscribe kalau korang suka video ni. Dan aku akan upload video yang baru guys. Jadi disebabkan apa benda nak tunjuk korang sesuatu adalah update terkini. Sudah ada pun kereta yang bernama Limited Car, yang di mana sudah update dah berapa hari dah lama. Korang boleh tengok sold out. What the heck. Jadi yang tu sudah sold out, dah habis semuanya dijual. Dan kita akan meneruskan untuk pergi ke menziarahi rumah masing-masing. Korang boleh tengok kereta seseorang yang cabut masuk dalam rumah ini. Chill. Balik dulu. Chill. Nak balik dulu pun payah. Nak keluar masuk. Hey. Widih. What the heck. Ini masalah siapa ni? Ini kereta punya masalah ke orang punya salah ni? Pintu pun nak agak lain. What the heck. Tak, kita keluar dulu. Lepas tu kita drive. Tak, sebenarnya kita sangkut ke pintu sangkut ni? Ni apa benda ni? Barulah tak sangkut. Dah sangkut lagi. Apa benda sangkut sangat ni? Sangkut. Berat dah. Berat berat lagi dah. Aduh guys, jadi benda ni memang agak susah. Jadi kita akan meneruskan untuk keluar dari sini, dari pensiap Mega Mansion ini. Nak ke Beach House? Belum. Baru tingkat 2. 2000 years later. Guys, aku sudah keluar dari rumah seseorang itu. Aduh, orang tu dah lah AFK. Lagi-lagi dia ni nak buat apa? Beach House. Nice. Ada seseorang bernama apa Kasal. Dia mengunlock Beach House. Wah, kali kedua. Maai. Lagi kali kedua sangkut. Jadi tak apa, kita akan meneruskan untuk pergi ke yang update coming soon. Jadi apa tunggu lagi, kita akan what the heck. Yunci nak pergi mana tu? Nak pergi rumah, menziarahi rumah tempat lain ke? Rasanya orang ni tak ada menziarahi. Dia hanya menziarahi rumah dia sendiri saja. Macam tu je lah. Disebabkan ini agak lain, jadi kita akan meneruskan untuk pergi ke tempat update soon.
Ya, tempat update soon ni memang agak lain je guys. Jadi apa tunggu lagi, kita akan tengok ke update soon. Ya, update soon ni dia belum update lagi. Ya, tempat KP yang di mana marketplace yang di mana kita ada jambatan sudah roboh dan kita ada marketplace. Ya, tak dekat, tak jauh pun. Mega Mansion lalu ada di jambatan sudah roboh. Dan yang ni yang kat situ patah sangat. Ya, patah sesat hutan. Ya. Dan kita akan masuk macam pencoroboh. Ya, ada orang dalam ni Mesti dia like ni Mesti dia like ni kot. Angla apa kita panggil, tropical rasanya tropical kot. Dia masih angla tropical kot. Ya guys, jadi kita akan meneruskan untuk pergi ke Mega Yacht yang di mana top 1 9 bilion bukan top leaderboard global tu, dekat leaderboard biasa. Jangan 9 bilion. Taklah kaya mana, kaya leaderboard global pun dah dapat 1 trilion. Lagi dahsyat daripada biasa. Jadi tak apa lah, kita akan meneruskan untuk pergi ke Mega Yacht. Mega Yacht ni sudah 100% apa kita panggil 100% Mega Yacht yang sudah siap sepenuhnya. Disebabkan dah ada 2 kali 2 apa ni, apa kita panggil, kali 2 ya, double income. Dah 20 minit rasanya. Ya, dia macam agak lama. Jadi guys, ya, main gelongso sebab ni sebelum kita nak tamat, kita main gelongso dulu Ya, santai. Dan ya, jadi kita akan santai-santai dulu. Dan jadi guys, apa kita nak cerita lepas ini, sampai sini je lah dulu ya guys. Tak tahulah nak buat apa. Besok rasanya ni kot boleh. Jadi bye bye. Ya.